Pocong merah paling ganas pernah muncul. Menurut video TikTok The Khaines, ramai tak tahu sebenarnya pocong ni ada pelbagai jenis. Bukan sekadar kain putih je, ada juga yang berkain kuning dan paling menakutkan bila ia berwarna merah. Menurut orang lama, pocong merah ni bukan biasa-biasa. Ia dikatakan jelmaan roh yang mati dalam keadaan penuh dendam muncul kembali untuk membalasnya. Tapi kalau kain ni kalau merah, maksudnya dia bersifat dendam, which is dia bahayalah. Dia baru je meninggal, okey, kemudian dia menjelma disebabkan kononnya macam nak balas dendam lah. Wallahu alam. Lebih menyeramkan, ada juga pocong yang berwarna hitam. Katanya jenis ni paling ganas dan ada yang percaya ia boleh membunuh manusia. Bukan semua pocong wujud sendiri, ada yang dibela oleh manusia dan hanya orang yang ada ilmu gaib boleh kesan siapa tuan asal makhluk itu. Video tersebut adalah video penampakan pocong merah di Hulu Kuang Selangor, di kampung orang asli. Yang lebih mengejutkan, ada seorang budak bernama Irfan memaklumkan bahawa gambar pocong merah tu sebenarnya telah diedit dan dimanipulasi selepas arwah kawannya meninggal dunia sekeluarga 4 orang akibat kemalangan. Pasal gambar tu, ada pihak tak bertanggungjawab dekat kampung dia tu dah edit gambar tu, dia letak gambar pocong tu selepas arwah kawan dia meninggal anak beranak. Jadi ada pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil gambar kawasan tersebut lalu ditambah dengan imej pocong merah tersebut dan sebarkan cerita kononnya arwah kembali menghantui tempat kejadian. Cerita yang direka-reka bukan sahaja mengganggu emosi keluarga mangsa tapi juga satu penghinaan pada kematian.